Sebab dia akan cakap English apa semua tu. Dan bila dia bagi kenyataan semalam Aidil, semalam 3 jam lepas tajuk berita ni stimulus at last line of defense. Kekalkan stimulus sebagai benteng pertahanan akhir. Aku nak cakap dia dalam bahasa dia mesti cakap English. Dan dia cakap ni adalah ChatGPT punya answer. Kau tahu tak, kau boleh guna AI dengan cara bangang lah. Kau boleh AI, please make a statement. Aku kena tanya dia apa aku nak jawab. Satu lagi, kau dah tahu apa kau nak buat, cuba kau minta AI susun ayat. Kau akan dapat 2 jawapan berlainan. Dan ini adalah jawapan tukang masak yang pandai cakap English. Tukang masak yang pandai cakap English guna ChatGPT. Okay, dia kata one question of whether fiscal stimulus should remain on table, the answer is an unequivocal yes. Not as reflexive habit, but as a state of readiness. Wow. Ini kau letak kat ChatGPT, kau akan dapat macam ni lah weh. Gibberish, jawapan go to nowhere, yes and no answer in between. Better guna Google Translate lah. At least your English will be easier to understand. Lebih baik aku cakap dengan Apek Cina kat Ipoh. Apek, lu fikir kerajaan ni patut tolong rakyat lah. Memang patut. Dia sudah jadi kilajaan. Kalau tak boleh cari duit, buat apa jadi kilajaan? Itu bukan ChatGPT. Lagi satu, kita sudah bayar cukai kan? Kalau ekonomi taklah bagus, kita semua orang-orang akan lapar, lepas tu akan gaduh. Kita tak nak mau gaduh, kita mau kerajaan. Itu tak guna ChatGPT, guna bahasa Melayu pelat. Kita Apek, faham lu punya mesej. Ini Apek Ipoh Timur, jadi tukang masak kat UK lama sangat. English pandai lah, sebab kau tukang masak, kau tak boleh cakap ini kena balon dengan orang. Dia kerja Pizza Hut sebelum ni. Dia kata kerja kat International, aku tengok kerja Pizza Hut. Okay, aku tak nak, sebab aku tertipu, aku ingat dia lawyer. Sebab dia suka masuk topik-topik yang complicated. Contoh macam ni, dia masuk topik pasal ekonomi. Stimulus. On the question of whether fiscal stimulus should remain on the table. Wow. Adakah atas meja lagi? Remain on the table. On the table. Maksud dia apa tu Anas? Atas meja lah. Adakah fiscal stimulus sebagai satu pilihan? Okay. The answer is an unequivocal yes. Ya. Ada atas meja ada. But not as reflexive habit. Damn, habit ni merokok, minum arak, habit lah. So apa maksud dia reflexive habit tu maksud dia apa? Ekonomi gawat. Ada atas meja fiscal stimulus. Ya. Kita buat. Habit. But as a state of readiness. Dia macam pistol lah. Kau ada atas meja. Anytime dah ada atas meja. Ada atas meja, tapi jangan jadi habit.